Okay guys, welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat quick review mengenai Proton IMAS 7. Okay, jom tengok cara review. Okay guys, so ni kunci Proton IMAS. Dia hitam hitam. So dia ada hitam putih, ada dua warna. So nak unlock dia, unlock lah. Dia akan keluarkan lampu lampu LED. Okay, jom tengok saya review untuk IMAS Premium 2025. Yang ni fully imported from China Mari. So lampu dia ni memang cukup terang malam-malam. Dia ada DRL, okey. Depan dia ni, yang ni malangnya ini tak ada lampu. Tak ada lampu. Yang ni pun sebagai inilah, apa nama? Tak ada function lah yang ni. Kalau X70 ada function kat sini kan, yang ni tak ada. Yang ni dia punya parking sensor depan lah, front sensor. So ni dia punya grill depan lah. Okay. Grill depan. Yang ni plate number EV lah. Dia memang malam dia suluh memang terang lah. So depan ada 360 kamera, ada front kamera, logo baru corporate untuk Proton IMAS lah. Dia hitam. Dia lebih simple lah. Alright. So ni bahagian depan ni lah. Memang nampak garang lah. Okay, nampak garang. Kalau dekat luar negara dia ada lampu kat sini tau. Yang China Mari tu dia ada lampu. Tapi untuk Malaysia punya spek tak ada. Dia simple je lah. Dia clean design. Okay, tu bahagian dia depan. Kita pergi bahagian tepi pula. So yang ni rim dia pakai rim 19 inci tayar Goodyear Mari. Saiz dia 235 50, rim 19 inci. Alright. Efficient grip, performance SUV. Goodyear tayar dia. Dia 19 inci, two tone design Mari. Okay. Two tone design. Dia memang nice lah, cantik . So yang ni dia punya charging port. Dia ada AC. Nampak ni ada AC. Ada AC, ada juga DC. DC ni fast charging lah, AC ni normal lah. Macam tu. So bila kau nak charge yang fast charging, cocok dua-dua lah sekali, atas bawah. Kalau yang normal punya, yang ni lah, AC charging. Yang Proton punya ada bagi free tu yang 7 kW punya. Alright. Nak buka ni tekan je, dia kata buka lah. Ok, so dia ada sekali dengan turn signal ni. So dia datang dengan keyless lah. Kalau nak buka tekan je. Ataupun dia ada juga function yang nearby tu kan. Nak lock je lah. Okay. Belakang dia, tepi dia, dia ada chrome finishing chrome finishing depan sampai belakang. So ni belakang dia. Belakang dia macam, kalau kau tengok macam Porsche lah. Nampak Porsche macam Porsche sikit, Porsche makan. IMAS E4 electric IMAS 7. Tu PROTON Proton okay. Ni lampu dia belakang memang cantik lah belakang dia ni. Ni lampu dia ni. Lampu dia macam 3D design 3D. Memang nice. Nampak? Dia macam 3D design. Nampak tu? Dia macam 3D design. So bila malam-malam memang cantik lah. Memang nice. Yang ni dia ada ni dia punya rear sensor, 360 kamera. Bawah tak ada exhaust sebab ni EV car. Ni bawah dia lah. Memang dia pakai maintaining suspension maintaining suspension. Memang besar lah kata ni. So ni ada power boot lah. Dia datang dengan power boot. Okay, power boot ni come as original lah. Kalau yang prime tak ada. Untuk premium ada. So lampu putih kat sini. Bawah ada storage lah. Kau letak agak dalam agak dalam. Tayar tangan sampai ke sini.
rapat agak dalam. So korang boleh letak barang lah bawah ni. Okay, kasut ke ataupun beg untuk cover. So malangnya kita ni tak ada cover kat atas, tidur cover, tetapi korang boleh gelap lah. Okay, so orang tak nampak. Seat ni boleh direbahkan. So memang luas lah. Bila direbahkan tu memang agak ample lah dia punya belakang ni. Okay, dia ada 2 step angle lah. So bila korang buka, dia macam ni lah belakang dia. Okay, nak tutup, tekan je macam ni. Dan ni akan tutup lah. Alright, untuk emas. Okay, ni pintu dia. Dia punya cermin. Cermin dia memang nice lah. So yang ni dia ada ambient light kat sini. Okay, ada ambient light kat bawah ni. Seat fully leather, steering 2 spoke. Okay, electric seat lah. Di atas bawah. Okay, depan belakang. Okay, ni dia punya infotainment head unit lah, 15 inci lah. 15 inci. Okay, ni band storage. Ada wireless charger kat sini. Sini pun ada ruang sikap. Dia bawa macam ni lah. Bila bawa macam ni, nampak ada lampu tu. Memang nice lah. Dan juga lampu putih. Ada juga sunroof untuk kereta ni. Sunroof, open sunroof. Okay, open sunroof. So dia akan buka sunroof lah. Dia akan buka sunroof. So bila buka, dia sampai ke sini saja. Maksimum separuh je. Sunshade pun boleh belakang lagi lah. So memang I am learning this function. Hi Proton. I am learning this function. Please try again later. Close sunroof. Okay, closing sunroof. Ya, tutup sunroof. Okay, dia memang besar lah sunroof dia ni. Okay, ni belakang dia. This is what I found. So kalau korang nak tengok dia punya glove box kat sini dia memang glove box dia memang besar lah. Besar. Okay, speaker yang ni ada 16 lah. Dia by Flyme Sound. And then ada juga head-up display kat sini. Head-up display. Okay, so function-function dia nanti saya dalam video yang lain saya akan buat. So yang ni nak tunjuk je lah dia punya dalaman ada apa. Okay, lampu semua. Okay, kat sini ada lampu. Okay, ni function-function yang lain lah. Gear dia kat sini. Gear dia kat sini. Okay, gear kat sini. Ni dia punya function-function yang ada lah pada EMAS 7. Dia punya display semualah. Okay, so ni dia punya aircon kat sini. Aircon auto, angin dalam. Ni untuk windshield depan. Okay, so ini dia punya volume up, volume down. Okay, nampak tu. So yang ni dia punya function lah, app dia. Energy. Okay, boleh pergi berapa kilometer. Jarak dia ni macam 90% kan, pergi 37 km. So kat sini kena charge lah. Ada juga Spotify, macam-macam app kat sini. Vehicle setting, ni ada macam-macam kat sini. Korang boleh tengok. Okay, lighting semua. Kalau nak adjust dia punya ni kan, eco, comfort, sport, semua kat sini lah. Ni so perempuan. Okay, sound, connectivity, semua kat sini. Alright. Mileage, vehicle endurance, semua kat sini lah. Okay, jom tengok belakang pula. Ni depan kan. Depan dia memang luas. Atas dia putih interior putih. Ada lampu. Ni dah pasal gini lah. Okay, memang luas lah. Selesa sedap. Tu side mirror dia. Belakang tadi kan saya lipat ni kan. Lipat ni
Memang luas lah. So nak tutup. So bila tutup, memang ada 2 step angle lah. Yang ni first angle, dia ada 2. Yang ni kan tegak, 2 kali lah. Ada juga armrest kat sini, ada cup holder lah. Belakang ni ada aircon, USB-C dengan USB-A lah. Dan juga tempat nak handphone bawah ni. Ada juga tempat letak. Okay. Memang luas, memang selesa. Nampak? So bila tutup, memang sedap lah. Memang luas, ruang banyak. Ni kalau duduk 3 orang should be no problem. Lampu putih. Lampu putih. Okay guys. So tepi dia ni ada juga tempat letak barang lah. Tepi ni. Okay. Ada ruang. Okay. Spoiler dia macam ni lah. Aerodynamic dia punya ni pun kecil Okay. Quite nice. Alright. Dia hitam kat sini lah. Okay, jom kita tengok dia punya engine bay ataupun motor lah. So bawah ni ada ruang lagi lah. Ada ruang. Ada USB C dengan USB A lah. So bawah ni boleh letak barang. Memang luas lah. Okay. Okay, ni dia punya motor. So yang ni dia single motor lah. Dia punya power 160 kW. Kalau convert to HP 215 horsepower lah. Torque untuk dia agak tinggi, 320. So untuk yang premium ni 0 to 100 km/h ambil masa dalam 7.1 second, lebih kurang 7 saat lah. Kalau untuk yang prime laju sikit, dia 6.9, 6.9 saat. Untuk yang ni dia bateri besar sikit, 60 kW. So dia punya 0 to 100 dalam 7.1 lah. So dia berat sikit lah. And then dia pakai ring 19 inci So ni dia punya ni fuse box. Okay. Ni motor coolant, air wiper, air battery tak ada. So yang ni dia punya minyak brake lah. Okay. Bateri tak ada. Bateri kat bawah. Bateri dia kat bawah. So tak perlu top up air bateri lah. Yang setengah bateri kan ada yang saya kering dengan saya basah kan. Ini dia free maintenance. Okay. Bercakap pasal bateri, dia punya warranty 8 tahun 8 tahun untuk bateri ataupun 160,000 km lah. So warranty untuk kereta 6 tahun. Ni dia China Mari lah. China Mari. Dia ada logo apa tu. Ni import from China lah. Alright, fully imported from China. Okay. Kepada sesiapa yang berminat dengan Proton IMAX 7, IMAX 7, boleh kontak saya Fatih 014 509 6070. Saya cover seluruh Semenanjung Malaysia. Sahabat-sahabat pun boleh lah nak cover. Okay. So harga dia yang ni kan 123,800 sebab dia ada ADAS level 2 ada kamera je tu. And then ada sunroof. Ada sunroof. So harga dia 123,800 lah. Untuk sekarang, untuk 6,000 customer awal ada rebate 4,000. Rebate 4,000. Siapa yang berminat boleh masuk booking. Sebab lepas habis ada 6,000 customer ni tak awal, cash rebate 4,000 no more. Dia special launch price lah. Special launch price dia ada bagi Proton, dia bagi 4,000 diskaun lah. So harga dia 109,800. Harga asal dia 123,800. So ada diskaun 4,000. Harga dia 109,800. Ada minat dengan Proton IMAX? Mari Roger abang. Okay. Kalau korang ada minat, kontak abang untuk IMAX 7. Assalamualaikum. Bye bye. Proton IMAX 7.